Pernah tak anda rasa pening kepala tengok data yang banyak sangat, penuh dengan nombor? Sebenarnya kan, statistik ni bukan subjek yang menakutkan. Ia sebenarnya macam satu alat untuk kita cari cerita-cerita menarik yang tersembunyi di sebalik semua nombor tu. Dalam perkongsian kali ini, kita akan belajar macam mana nak jadi pencerita data dan kita akan mulakan dengan satu teka-teki mudah. Okey, jom kita mulakan terus dengan satu teka-teki. Cuba bayangkan, kita ada dua buah kelas, kelas A dan kelas B. Persoalannya ialah, kelas mana yang lebih bijak? Nampak macam soalan yang senang kan? Tapi macamnya kita akan tengok sekejap lagi, jawapannya tak semudah yang kita sangka. Okey, sekarang ni, dekat skrin ni, kita ada data mentah. Ini skor IQ untuk setiap pelajar dalam kelas A dan kelas B. Cuba anda tenung senarai nombor ni. Pening kan? Susah betul nak buat kesimpulan kelas mana yang lebih baik hanya dengan tengok macam ni saja. Boleh buntu fikiran kita. Memang lumrah kalau rasa keliru tengok data macam ni. Sebab itulah kita perlukan satu kotak alatan yang khas dan inilah yang kita panggil sebagai statistik deskriptif. Ia akan bantu kita faham semua data ni dengan lebih jelas. Inilah dia kotak alatan kita, statistik deskriptif. Jom kita tengok satu persatu alat dalam kotak ni dan macam mana ia boleh tolong kita selesaikan teka-teki dua kelas tadi. Jadi, apa sebenarnya statistik deskriptif ni? Senang cerita, tugas utama dia adalah untuk menyusun dan meringkaskan data supaya kita boleh nampak corak atau pattern yang bermakna. Ia bukan pasal formula yang rumit, tapi lebih kepada mencari makna di sebalik nombor-nombor tu. Untuk selesaikan teka-teki kita akan fokus pada dua tugas utama. Pertama, kita akan ukur kecenderungan memusat untuk cari satu nilai tipikal yang boleh wakilkan satu kelas. Dan kedua, kita akan ukur serakan untuk tengok sejauh mana data tu tersebar. Okey, langkah pertama untuk faham data kita ialah dengan mencari satu nilai yang boleh mewakili keseluruhan kumpulan data tu. Dalam bahasa mudah, kita nak cari pusat dia. Mesti anda semua dah biasa dengan konsep purata kan? Dalam statistik, istilah rasminya ialah mean. Inilah alat yang paling asas dan paling selalu orang guna untuk cari pusat sesuatu data. Sekarang, ini dia bahagian yang menarik. Bila kita kira mean atau purata IQ untuk kedua-dua kelas, kita dapat nombor yang hampir sama. 110.54 untuk kelas A dan 110.23 untuk kelas B. Satu kejutan kan? Ini terus timbulkan satu soalan baru. Kalau purata markah mereka hampir sama, adakah ini bermakna kebolehan pelajar dalam kedua-dua kelas ni setara? Nampaknya, mean sahaja tak cukup untuk ceritakan keseluruhan kisah. Dan jawapannya, tak semestinya. Mean ni ada satu kelemahan besar. Ia sangat sensitif kepada nilai-nilai yang ekstrim atau yang kita panggil sebagai outlier. Cuba bayangkan macam ni. Kita kira purata pendapatan 10 orang rakyat biasa. Lepas tu, kita masukkan pendapatan seorang bilioner dalam kiraan yang sama. Tiba-tiba, purata pendapatan tu akan melambung tinggi dan dah tak gambarkan langsung pendapatan sebenar majoriti orang dalam kumpulan tu. Itulah bahayanya kesan outlier ni. Jadi, macam mana nak atasi masalah outlier ni? Di sinilah kita guna alat yang kedua, iaitu median. Konsep median ni mudah je. Kita susun semua data dari yang paling kecil hingga paling besar dan kita ambil nilai yang betul-betul duduk di tengah-tengah. Dia ni kebal outlier. Dan teka-teki kita jadi semakin pelik. Apabila kita tengok median untuk kedua-dua kelas, nilainya betul-betul sama iaitu 109. Jadi, berdasarkan mean dan median, kedua-dua kelas ni nampak macam kembar. Kita masih belum jumpa apa-apa perbezaan. Memandangkan pusat data untuk kedua-dua kelas ni sama, kita kena guna alat yang seterusnya. Sekarang kita nak tengok pula sejauh mana skor-skor pelajar ni tersebar antara satu sama lain. Adakah kebolehan mereka semua lebih kurang sama atau sebenarnya sangat berbeza? Alat yang paling mudah untuk ukur serakan ialah julat, iaitu beza antara nilai tertinggi dan terendah. Dan di sini, baru kita nampak perbezaan yang ketara. Julat untuk kelas B jauh lebih besar daripada kelas A. Ini menunjukkan yang jurang kebolehan dalam kelas B adalah lebih luas. Tapi, untuk dapatkan gambaran yang lebih tepat, kita guna satu lagi alat yang dipanggil sisihan piawai. Jangan takut dengan nama dia yang nampak saintifik ni. Konsep dia mudah je. Ia cuma satu cara untuk ukur secara purata sejauh mana setiap skor pelajar menyimpang daripada skor purata kelas. Proses kira-kira dia mungkin nampak macam rumit sikit, tapi logik di sebaliknya sangat mudah. Mula-mula, kita cari mean. Lepas tu, kita ukur jarak setiap skor dari mean tu. Kemudian, ada beberapa langkah matematik untuk dapatkan purata jarak tu. Dan akhirnya,
kita dapatlah sisihan piawai. Jadi, inilah dia penemuan paling penting kita. Cuba tengok jadual ni. Walaupun min mereka hampir sama, sisihan piawai untuk kelas B iaitu 21.46 adalah jauh lebih tinggi daripada kelas A yang cuma 15.52. Ini membuktikan sesuatu yang sangat penting. Okey, sekarang kita dah kumpulkan semua maklumat daripada alat-alat kita tadi. Jom kita gabungkan semua ni untuk menceritakan kisah yang lengkap mengenai kedua-dua kelas ni. Dan ini ialah plot kotak. Satu carta visual yang sangat hebat sebab ia boleh rumuskan semua benda yang kita kira tadi dalam satu gambar je. Kotak di tengah tu tunjukkan majoriti pelajar, garisan tengah tu median dan misai di hujung tu pula tunjukkan serakan skor. Jadi, inilah jawapan kepada teka-teki kita. Sebenarnya, tak ada kelas yang secara mutlaknya lebih bijak. Sebaliknya, ceritanya lebih menarik. Kelas A ni pelajarnya lebih seragam, kebolehan mereka lebih kurang sabar. Manakala kelas B pula, pelajarnya lebih pelbagai. Ada yang sangat cemerlang dan ada juga yang lebih lemah. Statistik telah mengubah data mentah yang memeningkan tu menjadi sebuah cerita yang lebih jelas. Jadi, lain kali bila anda berdepan dengan data, tak kisahlah dalam berita ke, laporan kerja ke, atau di mana-mana saja, jangan hanya tengok nombor. Cuba tanya pada diri sendiri, apakah pusatnya, bagaimana serakannya, dan yang paling penting, apakah kisah sebenar yang data ni sedang cuba sampaikan pada kita.